ini dulu tak makan ubat. Lepas tu 4 hari saya dah boleh bangun berjalan. Saya bekerja keliling rumah yang kawasan laman yang luas. Setiap hari saya menyapu keliling rumah berjalan. Apa lagi insyaAllah. Tak kesikal. Juriah binti Abdul Karim berasal dari Kampung Talang Hulu, Kuala Kangsar, berumur 77 tahun 2 bulan. Mula-mula saya diperkenalkan oleh rakan saya, jiran Cikgu Salmiah dengan Murahnya. Mula-mula saya memang tak berapa yakin lah, sebab tengokkan tak ada boleh makan. Sebab sebelum ni saya ada dah jatuh dekat bilik air, jatuh terduduk. Jadi jatuh terduduk tu patah pinggang satu, pinggang belah kanan, dan kaki kiri ini retak sampai ke bawah. Jadi dengan umur saya yang macam ni, adik saya pun doktor, anak saudara doktor, adik saya pun sister, mengeleng kepala. Macam mana nak buat? Nak disiplin tak boleh, kaki tak boleh disiplin sebab patut umur kaki ni. Jadi makan ubat je lah. Dia orang bagi makan ubat dalam masa 2 bulan. Tak ada kesan, saya masih pakai tongkat, masih duduk wheelchair. Jadi tak boleh bangun sendiri. Terpaksa suami menarik tangan saya untuk bangun. Lepas tu satu malam, rakan saya datang rumah ziarah. Tu dia Cikgu Suari, Cikgu Salmiah. Dia datang kenapa dia kata. Saya kata saya tak boleh bangun baring. Lepas tu dia lari balik ke rumah dia. Dia lari balik ke rumah dia, bawa pants. Dipakai dia, saya tak mampu nak pakai sendiri. Dipakai dia. Lepas makan, malam tu balik saya boleh tidur. Tidur tanpa boleh mengungit sana mengungit sini lah. Kalau tidak memang tak boleh mengungit, tak boleh apa pun tak boleh. Terlentak je. Lepas tu, kira dalam mati kan. Tak makan ubat tu dah. Raina dengan ini dulu tak makan ubat. Lepas tu, 4 hari saya dah boleh bangun berjalan. Kalau saya nak bangun, saya panggil suami tarik tangan saya. Saya boleh duduk. Ini saya duduk atas sofa, saya berapa di belakang sofa di jalan. Alhamdulillah, saya meminta mata. Saya minta mata, saya dah boleh bangun, dah boleh berjalan. Ya Allah, saya tak sangka dengan kesakitan yang patah pinggang ini dengan ini. Doktor tak boleh nak buat apa. Saya menangis syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan sebab orang, tapi dengan keizinan Allah saya bersyukur. Jadi kesan-kesan yang saya dapat ni, saya pun ada bagi dia Cikgu Salmiah dengan ekor dan foto saya dah cuba. Dan apa lagi tu? Cinta. Satu paket saya dah burger dan terus saya pakai hari ini semua. Alhamdulillah, saya boleh buat kerja keliling rumah yang kawasan laman yang luas. Setiap hari saya menyapu keliling rumah. Kalau keliling rumah jangan saya. Alhamdulillah. Perbaikan yang saya pakai. Tapi saya nak bagi lagi, saya tak mampu, saya tak bekerja. Tapi dengan keinginan Allah, Cikgu Salmiah dah membantu saya. Alhamdulillah, saya syukur sangat kepada Allah. Alhamdulillah, syukur. Sekarang umur saya dah 77 tahun. Saya rasa saya mampu lagi berjalan. Apa lagi insyaAllah. Tak kesikal. Itu saja yang saya sarankan. Saya kata, sangat-sangat kalau orang-orang yang mana yang belum mencuba